Assalamualaikum, salam sejahtera. Kenapa brokoli digelar raja segala sayur? Ini khasiatnya yang terbaik untuk kita semua. Sebelum tu, mari kita berkenalan dengan brokoli ini. Okey, brokoli merupakan sayuran superfood yang sangat kaya dengan nutrien penting. Siapa suka makan brokoli di sini? Tahniah, saya pun suka. Tapi pastikan kita masak brokoli dengan kaedah yang betul, kaedah yang sihat. Okey, brokoli ialah sejenis sayuran hijau daripada keluarga kobis yang terkenal dengan rupa bentuknya yang unik seumpama pohon kecil serta kaya dengan pelbagai nutrisi penting. Brokoli merupakan sayuran hijau yang sangat popular dan sering digelar sebagai makanan super kerana kandungan khasiatnya yang tinggi. Brokoli ini dikenali dengan warna hijau yang sangat segar, yang sangat cantik. Brokoli adalah tumbuhan dalam kumpulan Brassicaceae yang mempunyai rasa yang lembut dan tekstur yang rangup. Okey, brokoli atau nama saintifiknya Brassica oleracea ialah tanaman cuaca sejuk yang digemari di seluruh dunia. Nama dia pun dah best dah unik. Baiklah, okey. Brokoli ini menurut Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu sayuran hijau yang kaya dengan antioksidan untuk melindungi tubuh daripada radikal bebas. Mari kita cari tahu apakah khasiat penting bagi brokoli ini yang menjadikan ia satu sayuran yang sangat digalakkan pengambilannya kerap bagi melindungi tubuh kita dan meningkatkan kesihatan dalaman kita. Brokoli dapat mencegah kanser. Ia kaya dengan sebatian fitokimia sebagai sulforaphane, indol dan isothiocyanate yang membantu melindungi sel daripada kerosakan dan mengurangkan risiko pelbagai jenis kanser. Bagi yang struggle sekarang berjuang dengan sakit jantung, brokoli ini tinggi kandungan serat dan antioksidan yang tinggi, membantu menurunkan tahap kolesterol LDL yang tak baik tu dan melancarkan peredaran darah. Untuk yang menghadapi masalah penghadaman, susah nak mencerna, amalkanlah brokoli. Ia tinggi dengan serat yang mencegah masalah sembelit dan mengekalkan kesihatan bakteria baik di dalam usus bagi penghadaman yang lebih sempurna lah. Untuk yang tak suka minum susu pula. Okey, tapi nak jaga kesihatan tulang, amalkan brokoli juga kerana brokoli ini diperkaya dengan vitamin K dan kalsium yang sangat penting untuk mengekalkan kepadatan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Setiap hari kita bergerak melakukan pelbagai aktiviti, tulang-tulang di badan kita kena pastikan cukup kalsium agar kita tidak selalu ada masalah sakit-sakit badan. Lagi-lagi masalah osteoporosis nanti di usia yang lebih lanjut. Maka lindungilah kesihatan tulang kita, amalkan brokoli. Sayuran brokoli ini juga mengandungi lutein dan zeaxanthin yang agak tinggi untuk menjamin melindungi mata yang lebih sihat. Dia akan melindungi mata kita daripada kerosakan akibat sinaran UV dan masalah degenerasi makula. Nak mata cantik, mata sihat, amalkan makan brokoli. Ia juga mampu melindungi kesihatan kulit kita kerana vitamin C yang tinggi tadi dapat membantu menghasilkan kolagen bagi kulit yang anjal dan membantu membuang toksin dalam badan. Okey, bagi anak-anak yang tak suka makan sayur, kita try olahkanlah. Campurkan brokoli sedikit dan campurkan carrot dan isi ayam. Buat sebagai macam nugget macam tu, blend bersama-sama. Boleh enjoy sebagai satu makanan yang sedap dan lebih sihat. Okey? Baiklah, semoga kita semua sihat-sihat saja bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Menjaga diri, menghargai diri dan kesihatan badan kita. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.